Siasatan polis terhadap kes melibatkan isu agama, institusi diraja dan kaum 3R tidak bersikap pilih bulu atau double standard. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengatakan kes 3R adalah fokus Badan Keselamatan itu sejak tahun lalu sehingga menubuhkan pasukan khas di unit siasatan jenayah terkelas. Datuk Seri Saifuddin berkata tanggungjawab polis adalah menjalankan siasatan terperinci selepas menerima aduan berkaitan segmen 3R di negara ini. Saya tahu sejumlah kertas siasatan yang dibuka, berapa yang berakhir dengan pertuduhan dan kadang-kadang siasatan itu lengkap tapi DPP memilih untuk tidak membawa ke pertuduhan. Itu di luar jurisdiksi polis lah. Tapi pada masyarakat melihat, oh yang ini cepat, yang ini tak ditindakan. Semalam, Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh meminta pihak berkuasa menjelaskan perkembangan siasatan kes menghina agama Islam melibatkan Haris Iskandar dan Cecilia Yapsong. Persoalan itu timbul susulan isu 3 penyampai radio disiasat berhubung dakwaan mempersenda upacara agama Hindu baru-baru ini.